Maka sampailah kita kepada buku nombor 3, soalan 3. Siapa yang dah baca kedua tu dia macam hanging sikit kan. Bukanlah hanging sebab dia dah cakap akan sambung kemudian kan. Jadi bagi saya yang ni dia macam sedikit kemas dan personality Tok Deris tu kita nampak dia keakraban dia dengan Pak Usop tu kita nampak kan. Dia penting sebab bagi saya dia nampak chemistry antara karakter-karakter ni sebab mereka semua kena bekerjasama dan kali ni dia jadi lagi menakutkan sebab melibatkan orang awam. Kalau pemangsa ni kali ni musuh dia adalah dua ni lah. Kalau tengok daripada ni mereka ni agak misteri kan. Musuh-musuh ni mempergunakan manusia dan manusia tu macam rela je. Adakah dia rela sahaja ataupun dia pun tak tahu dia dipergunakan. Tetapi jadi kes polis, macam mana polis ni nak bercerita pada orang atasan, ni sebenarnya ada unsur mistik ni. Kalau orang atasan dia terima, tak apalah. Kalau orang atasan dia tak terima, macam mana? Tok Deris macam biasa bagi saya, dia cuba untuk meredakan ketegangan. Contohnya dia adalah kena ganggu dengan jin ni kan. Boleh pula dia menguratlah jin tu bermesra-mesra. Aku macam pening kepala I. Tapi itu fungsi dia dan dia bring a little bit of freshness. Jadi mungkin kita akan cerita lebih sikit sebab banyak nak cerita sebenarnya. Tapi sikit-sikit lah nanti kita akan cerita. Maybe tentang yang saya tabbing-tabbing. Kenapa lah ada tabbing ni kan? Mungkin dialog-dialog yang best saya rasa. Jadi siapa lagi yang dah baca buku ni? Ini dia akan membawa kita kepada satu lagi dimension. Mungkin kita tak tahu. So soalan 3. Cepat-cepat kan? Bila lagi nak completekan pembacaan anda semua?